Oke, salam dan salam sejahtera. Saya daripada semalam ada kawan-kawan suruh saya ulas berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua AMK Malaysia, ya. Yang mana Ketua AMK sekarang ni kita tahu, ya, dipegang oleh Muhammad Kamal Abdul Munim, ataupun lebih dikenali sebagai Kamil Munim, ya. Yang mana dalam kenyataan beliau menyatakan bahawa penyertaan Tengku Zabrul perkukuhkan Parti Keadilan. So ini kenyataan yang ada di media lah. So berpandukan kepada kenyataan yang dikeluarkan ini, yang mana dia kata penyertaan Tengku Zabrul perkukuhkan PKR. Ini kata AMK Malaysia. So di sini dia kata penyertaan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul ke dalam Parti Keadilan bersifat sebagai satu langkah strategik yang mampu memperkukuhkan kekuatan parti dalam menghadapi cabaran masa depan. Ini kata kami Munim, So saya melihat panjang lah. Saya ingat kawan-kawan pun dah melihat isu ini. Saya sebenarnya tidak berniat untuk menyerang kenyataan-kenyataan orang parti sendiri. Tapi kita ni Parti Keadilan. Ini Parti Keadilan ni, kalau kita nak bercakap, sebenarnya kita tidak nak kita ni jadi orang kata cerita syok sendiri, tahu. Apa yang saya lihat dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kamil Munim ni, pada saya janganlah buat keluar kenyataan yang orang kata terlalu syok sendiri. Jadi perkara-perkara inilah yang saya selalu ulas. Jadi kalau Kamil Munim nak bodek pun, nak mengampu pun, terpulang kepada kamu. Tetapi apa yang kamu keluarkan ini pada saya dilihat oleh publik, tambah lagi zaman media sosial ni, kamu sebagai anak muda perlu menilai setiap apa yang kamu nak lontarkan. Kalau kamu nak kata penyertaan Tengku Zabrul ni memperkukuhkan Parti Keadilan, sebab itu saya kata Rafizi Lamli dah berjuang 27 tahun dalam Parti Keadilan, kamu tak hormati. Kamu tak memuji pun Rafizi Lamli, kamu tak memuji pun orang-orang yang lama dalam parti. Kamu tiba-tiba orang yang belum lagi menjadi ahli parti, belum lagi kita tahu permohonan dia lulus atau tidak, dan kamu dah pun nak menyatakan bahawa penyertaan dia boleh memperkukuhkan PKR. Daripada mana ni Kamil Munim tahu ni? Engkau dah pasang bomoh, Kau dah mengkaji Tengku Zabrul ke depannya, 5 tahun lagi ke depannya, betul? Adakah dia akan membawa obor perjuangan kepada parti ini? Kena ingat, kita yang dah ada dalam parti ini pun belum tentu mempunyai kesetiaan lama ataupun baru macam mana dalam parti. Kami Munim sendiri pun belum tahu lagi sejauh mana perjuangan dalam Parti Keadilan ni. Kita ni belum betul-betul diuji. Ini kan Tengku Zabrul. Sekarang ni kita jadi kerajaan, memanglah semua orang nak masuk dalam parti ini, dan semua orang nak mengaku mereka baik. Kita dah diuji pada PRU ke-14 apabila geng-geng Azmin, geng-geng yang daripada UMNO yang sebelum-sebelum ini menyertai parti kita melompat besar-besaran. Saya tengok lagi dulu macam mana kita meletakkan beberapa tokoh. Yang paling saya terkesan adalah orang yang lompat daripada UMNO, tahu, yang nama dia Saifuddin Abdullah. Saya paling terkesan dengan manusia tu. Kita tatang dia betul-betul, tau. Parti tatang dia Saifuddin Abdullah ni betul-betul. Last sekali dia lompat. Ini juga saya risau dengan Tengku Zabrul. Jadi jangan kata benda ni boleh memperkukuhkan. Lebih baik Kamil Munim sebagai ketua MK pertahankan kerajaan dan melawan hujah-hujah pembangkang. Tak payah sibuk dengan isu-isu Tengku Zabrul ni nak masuk parti. Saya rasa tidak sesuai untuk dia nak ulas. Tak payah. Kamu tak layak juga pada saya kamu nak ulas berkenaan dengan isu ini. Sebab satu, itu hak Tengku Zabrul. Tapi tak payahlah kamu nak mengangkat orang itu. Terlalu sangat nak mengangkat orang itu, sedangkan dia juga belum berada di parti dan belum kita uji dia. Ada Tengku Zabrul nanti nak tolong pergi angkat bendera. Ada Tengku Zabrul nanti nak tolong jadi trafik dekat ni, macam Rafizi cakap. Lagu parti pun Tengku Zabrul belum hafal tau. Tiba-tiba engkau kata nak perkukuhkan PKR.
Agak-agak lah. Kan? Saya benar-benar macam ni lah. Bila saya cakap macam ni, orang kata apa? Daniel ni serang parti dia sendiri. Apa serang budak-budak ni? Benda macam ini terlalu nampak. Kita jangan terlalu mengampu. Parti ni parti keadilan. Bukan parti mengampu tau. Kita pergi serang pemimpin kita sendiri. Kita sanjung orang daripada luar baru nak masuk. Kalau awak pemimpin kita sendiri yang betul-betul berjuang begitu lama, saya tak nampak. Baik Kamil Munim pergi jumpa Rafizi Lamli, belajar lagi macam mana politik dengan Kamil Munim. Tengku Zabrul dah diuji dalam UMNO tu. Dia duduk dalam UMNO. Lepas duduk dalam UMNO, dia dapat jawatan dan dia bertanding kalah. Dapat lagi jawatan. Lepas itu, tiba-tiba sekarang ini dia keluar pula daripada UMNO, nak masuk Parti Keadilan. Dia sebenarnya dah diuji. Jangan kita menyatakan bahawa seolah-olah ni, kita boleh nampak lah sekarang ni karakter dia, ini politik. Dan dalam keadaan macam ini, kenapa dia tiba-tiba tinggal ke UMNO? Saya dah perhati Tengku Zabrul dulu. Ada orang kata, dia kata tahun berapa? 2007 ke dia masuk sebagai ahli parti UMNO. Dan dia masuk menjadi menteri adalah dihasil daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya tak kenal. Saya ingat ramai rakyat Malaysia tak kenal Tengku Zabrul ni dulu. Orang-orang luar ni. Dia tokoh korporat, banker yang mana dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi menteri melalui senator dan lepas itu diangkat lagi, diteruskan oleh pimpinan PN apabila tumbang tu, dan diteruskan oleh Perdana Menteri UMNO Ismail Sabri, masih lagi dia kekal. Lepas tu sekarang kita jadi kerajaan pula, dia masih dalam tu tapi masih lagi jadi menteri melalui senator semua. Jadi kita nak cerita tentang Tengku Zabrul ni, saya risau. Orang ni, orang banker, dia kerja, dia mencari untung. Jadi dia masuk dalam politik pun pada saya dia mencari untung. Dekat mana dia boleh ada keuntungan di situ ikut. Sekarang di Parti Keadilan menjadi kerajaan, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia masuklah, cari celah-celah orang bank kan. Itu kalau menurut saya lah, terpulang lah. Hak Tengku Zabrul juga. Dan pimpinan MPP juga yang nak meluluskan Tengku Zabrul menjadi ahli Parti Keadilan atau tidak. MPP je buat permohonan online, meeting MPP. Nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan barisan MPP yang ada mesyuarat tu luluslah. Selesai masalah. Saya nak beritahu begini, kalau Parti Keadilan sekarang menjadi pembangkang, Tengku Zabrul nak ke tidak masuk Parti Keadilan? Nak ke tidak? Itu kita kena ingat. Tapi Rafizi bukan main lagi. Jadi Ketua MK pun saya nak bagi pesan lah, Ketua MK Malaysia. Kena jangan terlalu bodek sangatlah. Saya faham. Saya pun nak tengok kemampuan kita ni berpolitik. Apalagi kita pegang ni Ketua Angkatan Muda ni. Malaysia lagi kan. Kalau boleh pakai kekuatan sendiri. Maksudnya apa? Janganlah mencari jawatan latihan untuk kita. Lepas tu kita nak pergi launching projek-projek daripada kerajaan madani je, menggunakan kerja kita daripada situ. Jadi tak nampak lah. Buat penjenamaan sendiri. Duduk dalam politik ni buat jenama kita sendiri. Kita terangkat melalui macam mana kita. Jangan kita melalui lantikan-lantikan politik dalam kita jadi kerajaan hari ni. Jadi saya nampak di sini, kalau macam ini nanti MK kita, tak ada hal tuju lah perjuangannya, semakin lemah MK kita. Saya sendiri pun dah malah nak buat MK. Tengok MK kita berterabur. Baik Ketua MK ajar MK yang di bawah tu puji sikit Rafizi Lamli tu lagi baik. Daripada nak suruh puji Tengku Zabrul.
Daripada sibuk nak memuji Tengku Zabrul, nak panggil MK seluruh Malaysia puji Tengku Zabrul yang belum lagi masuk dalam parti. Baik, itulah saya kata, puji, baik puji dengan Rafizi Ramli, puji pemimpin kita sendiri yang memang dah berjuang dah berpuluh tahun dalam parti. Kan lebih bagus, lebih manis, orang kata kan. Sekarang ni apa? Kita nak pergi cucuk dekat akar umbi sana, suruh anak-anak muda, kita punya MK kat bawah, benci dekat pemimpin kita. Cuba untuk menidakkan nama Rafizi Ramli. Politik apa ni? Politik kebencian yang ditanam dalam parti. Saya tidak bencilah, cuma saya peli-pelilah kamu orang ni. Kerja lama, kerja orang-orang lama yang memang dah sah-sah ada dalam parti. Hasil daripada yang kita nampak hari ini adalah sebahagian daripada sumbangan geng-geng orang lama macam Rafizi, Nik Nazmi, Chang Likang dan sebagainya dan lain-lain. Termasuk Azmin Ali walaupun mereka melompat, Zuraida Kamarudin tu walaupun dia melompat, geng yang melompat semua, itu hasil kerja mereka. Yang kita nikmati hari ini, yang kamu orang nikmati hari ini, yang kita nikmati Dato' Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri, yang semua orang boleh jadi menteri ini dalam Pakatan Harapan, dalam PKA ni. Itu adalah hasil kerja daripada orang-orang lama kita ni. Tanpa mereka, tak ada yang kita nikmati hari ini. Kita membuntutlah PMX tu, kita duduklah dekat bawah ketiak PMX tu, tak jadi apa. Jadi hasil daripada itu, baik kita fikir perjuangan itu untuk kita doktrinkan kepala-kepala anak-anak muda ini supaya faham. Ini kita puji orang yang tak tepat. Nak sangat tukar orang lama yang dah berjuang dalam parti kita ni. Semua pakai orang-orang yang baru ni. Bagus juga. Biar lari perjuangan kita nanti kan. Jangan pandai cakap ya. Duk melaung reformasi. Duk bercakap ni. Saya satu lagi saya nak beritahu kamu Munim ni. Ada orang beritahu, saya tengoklah dekat media sosial sekarang ni, dia ni orang kata bekas PAS, tak kisahlah. Kita ni daripada parti mana, bila nak masuk parti lain, kita ni, it's okay, pada saya tak ada masalah. Cuma pembawaan tu jangan bawa pembawaan PAS. Saya sempat lah itu hari, waktu dia datang Kuching, so saya ganti pengurusi PH, sebab saya naik pengurusi PH, saya buatlah ucapan kan. Tapi saya tengok dia lebih kepada terlalu macam PAS. Nak pergi Sarawak tu ucapan jangan terlalu macam PAS. Kurangkan ucapan beragama ni dekat Sarawak. Kat Sarawak ni yang datang tu majoritinya Kristian. Kita bercerita macam Ustaz PAS, mana nak masuk? Orang tinggal makan jelah, makan belah kan. Jadi kita tengok situasi. Ini yang berlaku sekarang ni. Yang dikelilingi PMX ni, orang yang degil-degil ni tak boleh keliling lah dengan PMX. Orang-orang yang boleh bolehlah keliling-keliling dengan PMX kan. Tak adalah saya nak cemburu dalam isu tu, kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing kan. Tapi kena buktikan lah. Saya harap kali ini buktikan. Tak perlulah Ketua MK Malaysia nak puji-puji dengan Tengku Zabrul ni dulu. Sudah dia buktikan dulu. Apa sumbangan dia untuk parti lepas ni? Yang kamu kata dia boleh perkukuhkan parti, saya nak tengok tak? Ketua MK kena beritahu ni by detail. Apa dia yang menyebabkan kamu boleh cerita penyertaan Tengku Zabrul ni boleh memperkukuhkan PKR ni, kamu kena senaraikan. Bagi tunjuk dekat orang-orang kat bawah ni. Kami ni tak tahu apa dia. Apa dia yang Tengku Zabrul ni nak kukuhkan ni? Yang dia kata di sini disifatkan sebagai satu langkah strategik yang mampu memperkukuhkan kekuatan parti dalam menghadapi cabaran masa depan. Cabaran masa depan apa? Kita punya cabaran daripada tahun 1998 sampai ke hari ini, itu lagi besar dah cabaran dia. Nak dibandingkan masa depan yang dah ada. Yang sekarang ni dah jadi kerajaan, cabaran apa? Dan di sini dia kata menurutnya, Setiausaha Perdana Menteri mengenai kemasukan Tengku Zabrul telah berlangsung sejak lebih setahun lalu dan ia
dibuat melalui proses matang dan penuh pertimbangan. Memang setahun yang lepas orang lain pun tahu, tak payah cakap lah. Dia punya pertimbangan, itu dia punya hak. Tak payah kita nak puji. Sebab penangan penyataan Tengku Zarul yang difahamkan telah berbincang lebih setahun lalu untuk menyertai keadilan, mampu membuka ruang untuk menarik sokongan lebih luas kepada parti dalam usaha membina sebuah negara yang lebih progresif, adil dan inklusif. Sebelum ini tak progresif ke? Kita tak adil dan inklusif ke? Kami Munim, janganlah kau keluar kenyataan macam ni. Orang akan tengok kamu sebagai kaki bodek, kaki ampu. Dan kamu punya cerita ni dah merapu. Profesional sikit. Anak-anak muda sekarang ni, orang-orang tua sekarang ni, generasi kami ni jadi X, tengok kenyataan kamu ni, kamu ketawa tau. Orang-orang kat luar ketawa kamu. Dia akan menjadi satu kebencian kepada kamu. Kamu benci saya tak ada masalah, Kamil Munim. Tapi kamu kena ingat, kamu tu memang akan jadi calon. Sebab itu kamu nak sangat jadi ketua MK. Nak jangan jadi ketua MK, nak cari kursi selamat. Itulah. Sebab itu jawatan-jawatan dekat atas ni tujuan dia nak cari kursi selamat. Tak tahu kursi mana dia nak bertanding pas ni. Daripada sibuk dengan kerja-kerja yang tak tentu hala ni, pada saya lebih baik kamu Munim tak payah ikut Perdana Menteri. Kau pergi cari cabang mana yang kau rasa nak bertanding, kau buat kerja kat cabang tu. Kawasan mana kau nak bertanding. Tak payah, kau tak payah duduk dengan jawatan-jawatan yang ada dekat PMX. Nanti kau keliling Malaysia ni. Apabila kau keliling-keliling Malaysia ni, kursi yang kau nak bertanding tak tahu ke mana. Lepas tu kau bertanding, besok kalah. Kalah lagi. Politik ni, dah saya ulang-ulang cakap. Politik ni hebat mana kita? Kena menang. Kena menang dulu. Menang DUN ke, menang parlimen ke, jadi YB baru dia. Kalau kita setakat duk mencari jawatan latihan dan sebagainya, orang tak respect pun. Orang akan kata kita gila jawatan, nak duit je. Orang akan nampak kita penuh hawa nafsu. Kita bercakap macam mana, pendekat belakang orang kritik kita. Sebab tu saya beritahu. Saya ni kritik mana yang ni lah. Kalau saya tak kritik parti, tak kritik orang dalam parti, tak kritik pemimpin parti, memang tak ada orang kritik lah. Perlu ada kritikan daripada orang-orang macam saya ni, supaya kita ni buka minda. Marahlah Kamil Munim ni dekat saya. Ni celaka Daniel pergi kritik saya pula. Engkau siapa? Orang lah. Kalau nak tahu saya ni orang lah. Orang yang boleh membawa juga. Kami ni pengundi. Kami ni yang menentukan PH ini. Jadi kalau begini sikap kita, habislah parti. Kan? Jadi sebab kawan-kawan dah bagi tahu dekat saya, tolong komen berkenaan dengan isu Kamil Munim ni, MK ni. Saya komen lah. Saya dah simpan 2 hari lah. Daripada 31 hari bulan tu sampai sekarang baru saya buat komen ni. Jadi Kamil Munim pergi tengok lah macam mana. Jangan sibuk dengan benda-benda yang tak penting. Tak payah sibuk dengan orang kata ni, benda-benda macam ni. Fokus dekat MK tu je. Saya tak tengok dia fokus dekat MK ni. Ni dekat bawah ni lagi. Nak suruh komen tentang Mahathir ni. Siapa penting? Apa nak komen dengan Mahathir ni? Okay? Stop lah. Saya beritahu dekat Kamil Munim. Hari tu mula-mula saya tengok Kamil Munim ni, dia buat-buat ucapan, dia ceramah apa semua kan. Dia buat ni, macam bagus lah dia punya tu kan. Tapi bila sekarang ini, alamak ai, ubah-ubah. Biar orang suka lagi kita nanti. Okay? So itu saja daripada saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, thank you. MK kena puji Rafizi. Rafizi berjuang lama daripada Tengku Zabrul, okay?